Nak kan? Ada lelaki? Tapi kena jawab soalan ustaz. Boleh? Kalau perempuan hanya dua ni ustaz akan bagi. Ustaz tak pernah pakai lagi. Sebab banyak sangat kat rumah ustaz. Kalau nak ni kalau jual dia dapat duit ni. Tapi ustaz cakap tak apa, nak bagi anak murid perempuan. Yang ni lelaki perempuan boleh dapat. Banyak ni, cantik ni. Okey, soalan dia. Kalau awak dapat jawab, angkat tangan je, tak nak bising. Angkat tangan dan jawab. Kalau betul ustaz terbagi. Soalan munakahat. Berikan salah satu rukun nikah. 1, 2, 3. Okey. Rukun nikah. Lelaki. Okey, sini. Tepuk tangan. Pilih. Mana banyak ni? Cepat. Ni Ambil. Seterusnya. Rukun nikah selain daripada lelaki apa dia? Okey, Aira. Perempuan, okey sini. Pilih. Mana? Okey. Apakah maksud ghairu mu'abbad? Haram ghairu mu'abbad maksudnya apa? Haram sementara kat sini. Okey, ambil. Okey, seterusnya. Ada tak yang nak? Perempuan. Okey, ramai nak. Okey. Okey, sabar. Ni hadiah istimewa ni. Boleh tak ni? Ni cantik ni, cantik juga. Ni boleh buat jalan. Berikan rukun wuduk. Okey, dayang. Niat. Lagi. Okey, sini. Bagus. Mana? Hitam. Hitam. Okey. Satu lagi. Perkara-perkara yang batalkan tayamum. Perempuan. Apa dia? Bangun. Perkara-perkara yang batalkan tayamum. Apa dia? Berada besar. Sini. Dah, tepuk tangan last. Okey.